Lebih kurang pukul 2 lebih, datang satu van besar yang mana dimaklumkan bahawa unit squad bom PDRM. Semacam squad bom PDRM. Sampai squad bom datang ni macam, ada bom ke? Betul tak? Kita mesti ada bom ke? Tapi sekarang ni bukan apalah. Ginilah guys, kita ni adalah kita punya kan. Sebelum squad bom sampai, Ijat sampai. So Ijat sampai, Ijat bagi tahu dekat saya, bla 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 kan. Saya dah faham lah. Saya dah tahu dah. Squad bom sampai. Saya tanya dengan korang soalan, boleh? Ada 2,500 kat muka buku, ada 3,100 dekat TikTok. Kau rasa memang sepatutnya dalam kes ni, squad bom datang kena musnahkan jammer tu ataupun forensik datang untuk siasat? Cap jari, siapa pemilik tu? Yang mana ni kau rasa? Forensik dulu. Lagi satu, kita ni, kita canggih. Polis kita ni canggih. Setahu saya lah, dia ada scanner untuk tahu barang tu bom ke, tak bom ke, dadah ke, tak dadah ke. Dia ada, betul tak betul? Betul tak betul? Dia ada scanner. Tak. Terus hantar squad bom untuk musnahkan jammer. Kan pelik tu. Tu kan barang bukti. Bila dah bukti cemak lah. Nampak So, tak ada scan, tak ada apa, musnah. Dan, cuba saya tanya dengan korang lah. Bila squad bom datang ni guys, bermakna arahan ni datang daripada peringkat atasan yang besar lah. Betul tak? Takkan pegawai peronda tu bagi tahu minta hantar squad bom? Betul tak? Takkan pegawai polis yang datang tu kata minta hantar squad bom? Tak logik. Squad bom datang ni dengan mesin ni tu tau. Pernah tengok dalam TV ke berita kan? Pernah tengok mesin tu kan? Dengan mesin-mesin tu datang tau. Bukan mesin yang jalan macam ni lah. Dia. Ada tengok video dia? Ada tengok tak video mesin tu? Yang robot tu? Pernah tengok? So, kenapa? Kenapa? Why? Guys. Why? And then lebih kurang dalam 2 lebih tu juga, so clearkan. Semua masuk dalam apa semua. Musnahkan. So katalah mula-mula sekali picuh lah kata bom. Tak, bukan bom. Memang benda tu jammer. Kemudiannya, pegawai polis bagi tahu. Jammer, kemudiannya, ni video dia. Dia jammer. Macam beg dia So, kalau tanya dengan saya, barang kes lah dihapuskan. So, bila dah diletupkan, macam mana nak jumpa cap jari? Betul tak? Macam mana nak jumpa cap jari? Dah hapus lah. Sekarang ni siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Itu sebab saya cakap. Dia ada good cop, bad cop. Dia ada good cop, dia ada bad cop. Tak ada siapa yang terlepas. Tak ada guys. Jangan rasa ada yang terlepas, boleh selamat. Tak ada. Siapa cakap? Siapa cakap boleh selamat? Bagi tahu dekat saya. Boleh selamat? Saya nak tunjuk barang ni. Nampak tak guys? Sehari ni. Korang tengok tu Ijat, kesian Ijat. Jat, kau rekod Jat. Evidence nak tunjuk. Sebab nanti orang tak percaya. Orang tak percaya bahawa bukti telah dihapuskan.
Jammer tu, yang mana nak tahu siapa pemilik dia, telah dihapuskan. Telah dibom. Kenapa dibom? Betul tak, guys? Kita semua nakkan kebenaran. Sepelik lah. Kenapa sampai unit pemusnah bom datang? Kenapa letupkan jammer tu? Sedangkan kat situ kita boleh tahu tracker dia, IP dia, dia punya siri number dia. Nak siasat siapa pemilik dia. Ni video tak keluar mana-mana. Belajar tu. Kenapa saya rekod? Dalam rumah saya. Dalam rumah aku punya suka lah aku nak rekod. Sebab dia depan rumah aku. Aku yang lapor pada polis. Tentang ada usaha, ada bukan usaha lagi, sabotaj. Dan aku minta forensik. Forensik tak datang. Unit pemusnah bom datang. Sedangkan tu barang bukti. Evidence. Untuk kenal pasti siapa pemilik dia. So aku rekod.